Banyak korang kecam lagi. Kecam lagi. Sebab saya cerita bila orang tak tahu cerita pasal dia kecam, pasal kita macam lepas tu dia sendiri malu. Dia sendiri malu. Wah, Queen. Mak saya dia cantik ah. Nangis. Kenapa orang nangis? Bukan nangis, tu pakai highlighter kat mata mu ni pun. Kau tingkat. Bukan tinggal. Okay guys, cepatlah korang nak kecam tadi. Korang kecam lah sebab benda yang korang kecam tadi tu sangat lucu ya. Sebab benda tu bukan macam tu, tapi korang komen macam tu. Macam bajet-bajet je. Bajet je korang nak komen-komen. Lepas tu tak tahu cerita. Lepas tu bajet-bajet macam tu. Dia macam lawak, lucu. Cepat guys. Biar 1 juta like. Guys, 1 juta like. Cepat. Wush. Like dah 1 million. Ya. Like dah 1 million mama. Mama kena tengok Mama sendiri. kena tengok sendiri. Guys, Allah, mama sedih. View 1.4 ribu. Okey lah. Cerita sekali je. 1.4 thousand. 1,470 orang. dah kasihlah 2,000 guys. Kasih 2,000. 2,000 lah guys. Sorry guys, Mami minta. Sorry, I minta. Kita suka. Alah tengok guys, mama takkan story bahagia. macam ni. Kau nak baru balik dah penat. Ada kejap dalam sekali baju dah. Alah, mama sini lah, Ma. Sini Mama kau attention Ali. Sini dah. Bukan minta-minta. Senang nanti korang tanya banyak kali letih lah. Bagilah 2,000. Share Ni dulu. ada 1.5k views. 1.5 dah ni. Cepat kasih. Okay guys, terima kasih. Saya tak pernah ada 1.5k views. Saya selalu views 100, 200. Tak pun 20 orang je tengok. Masih ni lah, kau attention. Kuaitin lah, Mama. Cai celi lah. Ceceli. Mi madre, come here. Okay. 1, 2, 3. Mak saya lawa lah, Mak saya lawa lah. Tengok mak saya. Mak saya. Mak saya dia. Siapa tengok mak saya? Dia taklah macam mak biasa-biasa. Bukan mak biasa. Maksudnya start dia punya gaya dengan ni outstanding sikit lah. Begitu. Mak saya lah sini. Saya kira 10 saat lah kita kira. Ready mak saya. Mak saya. Ya. Kiraan 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, mak saya dah. Subhanallah, walhamdulillah. Walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allah, mama muka, ya Allah. Kita fit lighting. Okay. Ya, tu kacau dah kamera lighting. Tadi kacau buat. Sini lighting. Oh. Sini lighting. Oh, situ lighting. Tu. Nak jadi sound Okay. Okey. Situ. Situ okey. Sini. Dalam musikku merajuk seketika, lalu kau pergi meninggalkan diriku. Saya ada anak Allah, saya kakak bakal tuduh. Ya Allah, ya Tuhan, aku tuduh saya kakak. Betul kata tuduh mama cak? Kita komen Betul kata tuduh macam mana? Cangit bebe. Ada apa? Mana kita busy kakak kita tak ada rumah, kakak kita busy. Kakak. Apa ceritanya? Sabar nak cerita ni lu. Kita kan cerita tu kenalah let lu kan. Tangan lu. Bawa. Hak mana dak mengecam tadi? Hak mana dak mengata kita tahu apa benda terjadi dia macam pok, dia macam cakap dia subhanallah. Bila kejatuhan Melayu lah baru dia macam pada muka. Lagi sendiri tau masalahnya. Ya? Tapi bukan kejatuhan Melayu, dia kebangkitan mama. Tak. Oh my god, mama punya tuduh. I don't know what happened. Tuduh mama ni, mama pernah macam tu. Mama Len pun dah cabut kakak. Cantik je. Oh, iya kok mama Len pun dah cabut. Ya. Betul tuduh mentah. Ya. Dah betul tuduh kan. Tuduh lagu tu dah. Tuduh lagu tu je lah. Kita dah balik kakak. Betul tuduh mentah. Oh, tak tahu lagi apa panggil jatah. Buhai tu jatah itu batu je tu. Cuba. Betul. Ni Zia cuba masuk. Betul kan tuduh? Alhamdulillah. Okey. Siapa yang meneka dalam kesamaran, siapa yang meneka tak apa-apa, siapa yang berkata tanpa. Saya nak tutup sini. Tak, dia orang kecam sebab dia orang tengok mama suka ni. Riak sangat lepas tu dia kata, bila Datuk kena lelong ni rasa seronok pula sebab nampak kejatuhan mama. Ya ke? La haula wala quwwata illa. Jadi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Cak Sidai apa jadi dah? Tak bagus tau mindset macam tu. Kita kalau nak mindset bagus, kalau kita nak hidup tenang, kita kena jangan kisah pasal orang, kita jangan jealous pasal orang, kalau tak kita sendiri sakit hati. Untuk menerangkan ni, saya pun nak terangkan tak nak banyak kali tau kakak. Okey, so saya nak ceritakan benda ni adalah apa yang sebenarnya berlaku. Tidak ada yang tidak benar, melainkan benar. Okey? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kejadian ini tahun 2018. Yang mana masa tu saya banyak menaja 2016-17 menaja, dan saya kena buat satu studio yang besar. Bila buat studio, booking telah masuk oleh Astro dan TV3. 3 bulan 500,000. 3 bulan 500,000 dah ada lock untuk setahun pertama dan 2 tahun kedua option. Maka saya perlu segera membinanya. The moment saya setuju design yang dibuat, the moment saya campakkan duit, saya bagi duit 3 juta untuk siapkan satu plot.
Tak siap juga. Minta lagi dengan saya. Saya nak cari tender lain. Bagi saya. Dan ceritanya berlaku, bendanya tak siap. You kalau tak siap, you mau bayar ke? Tak siap kerja mau bayar ke? Satu. Yang kedua, spek tak betul mau bayar ke? Tetapi cerita ini, saya cakap dengan jelas ya, cerita ini bukan saya dengan orang yang menuntut. Tetapi Menkon dengan Subkon. Menkon Subkon. Menkon tak bayar Subkon. Menkon tak bayar Subkon. Menkon telah ambil duit tak buat kerja. Menkon telah pergi jalan hawa satu dunia. Enjoy joli katak. Faham? Setakat ini faham. Adakah saya cakap ni? Adakah saya cakap ni? You faham? Cerita antara main kontraktor dengan sub kontraktor. Main kon telah sub kepada dia ni. Main kon tak bayar sebab dia dapat duit belum waktu claim. Orang lain claim. Siapa bayar? Siapa bayar? You faham? Mama buat macam mana? Mama bagi duit je. Bagi duit dulu. Asalkan siap. Sebab kita nak support Melayu. Saya suka support Melayu business. Tiba-tiba kakak, subhanallah, tak siap kerja. Booking saya selama setahun dah tak berapa nak ada dah. Orang tak boleh nak tunggu kakak. Kita kerja sebab ada kontrak masuk. Di situ dah tak bayar. Maka adakah saya perlu bayar atau tidak? Masa tu saya sebenarnya, satu benda yang saya terlepas pandang, iaitu dia ada mahkamah industri. Tidak kan? Dia ada mahkamah industri. You dengar ke tak saya cakap ni? Tak payah bayar. You dengar tak saya cakap ni? Dengar. Okey, alhamdulillah. Masa tahun 2018, saya banyak buat event di sini sana luar negara, saya pergi luar negara mana-mana. Maka saya terlepas pandang ada mahkamah kontraktor. You tahu tak ada mahkamah kontraktor? Ada mahkamah kontraktor. Mereka telah pergi menuntut di mahkamah kontraktor dan saya pula masa tu tak tahu bila orang yang datang yang Menkon tu datang kepada saya suruh sign waktu maghrib. Saya pun tak tahu. Maka di situ dia ada dapat SIPA punya judgement. Tulis SIPA judgement. Mahkamah kontraktor SIPA judgement. SIPA judgement. Tahun tu lah saya tak peduli. Saya tak tahu. Saya tahu dia ni menghancurkan saya punya cita-cita, impian dan duit. Jadi saya tak pergi pun nak lawan balik mahkamah industri, mahkamah kontraktor. Saya tak pergi lawan. Tak hantar wakil pun maka menang. Menang-menang saya pun tak tahu. Saya sendiri tak tahu konsekuensi berlaku atas kejadian ini. Konsekuensi dia adalah seperti hari ini. I don't expect. Saya tak expect apa benda-benda macam gini. Sebab saya tak tahu apa kejadian SIPA tu. Sebab saya busy ke sini. Saya cari duit. Tetapi benda kecil ni saya terlepas pandang. So you jelas tak? Duk kata saya macam-macam. Tak saya bayar hotel lah apalah. Memang saya sampai akhirnya. Saya sumpah saya tidak akan bayar 1 sen pun sebenarnya. Saya sumpah saya tak akan bayar 1 sen pun sebenarnya. Tetapi apalah sangat kalau saya bayar tu reputasi saya ni tidak ada nilai dengan 1 juta ringgit. Saya dah menaja berpuluh juta setahun tau. Setahun saya taja untuk dulu naiknya Pamoga sehingga saya kaya raya tu 28 juta sebulan. Setahun. 2014 saya mula dengan 8 juta setahun. 2015 saya pump duit 28 juta setahun. 2016 26 juta setahun. Maka saya banyak. Tak keluar duit tak masuk saya kakak. Saya sibuk-sibuk begitu. Tak sangka benda ni terlolos begitu sehinggalah efek pada hari ini. Efek pada hari ini bahawasanya yang you all tengok adalah fasa lelongan. Dan mengapa lelongan ini berlaku? Sebab saya tak nak bayar. You nak bayar ke? Saya mempertahankan saya tak nak bayar. Tak nak bayar kakak. Walaupun kita boleh bayar tetapi sakitnya hati kita dah lah rugi bulan-bulan bayar bank. Bayar bank 100,000 kakak sebulan nak tunggu siap yang tak siap selama 3 tahun kakak. Maka tempias dan ejekan dan orang yang tak tahu apa tu mengutukkan sehinggalah banyak projek-projek saya terbatal. Projek-projek Pama tergedal dan Cik B. Tidak dibenarkan, banyak projek jutaan-jutaan ringgit terbatal. Subhanallah. Tetapi saya kuat. Saya yakin. Kerana kita ni akan tengok ke depan kakak. Kita akan tengok ke depan bukan tengok ke belakang. Malahan apa yang terjadi hari ini juga itu adalah di luar saya punya jangkaan. Tetapi saya manage untuk buat sesuatu pada hari ini. Tetapi untuk cakap lebih lanjut saya akan panggil lawyer kita ya. Okay, are you ready guys? Kenapa tak sue kontraktor tu? Sebab dia yang sue tu dah bankrupt. But we won't just do like that man.